Apa beza matrik dengan asasi? Okey, menarik soalan ini. Boleh katakan mungkin adik-adik kita sekarang ni tengah fikir kan, mana nak masuk asasi ke nak masuk matrik. Memandangkan dua-dua ini ada kaitan yang agak sama. So saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan kongsikan video ini kepada adik-adik kita yang mungkin sekarang ni nak menantikan ataupun nak memohon program selepas dapat result SPM kan. Dan bila dapat result SPM ni, sekurang-kurangnya mereka tahu mana nak apply. Dan tolong berikan komen anda, pandangan anda juga. Mungkin apa yang saya share ni nanti mungkin tidak detail yang anda tahu. So kongsikan juga pandangan anda supaya adik-adik kita nanti baca komen, dia tengok dan dia faham lebih jelas daripada anda. Okay? So untuk menjawab persoalan ini, asasi dan matrik dia ada beberapa perbezaan. Antaranya adalah matrik, dia ada dua pilihan untuk anda masuk ataupun tahun tempoh belajar. Dia ada 1 tahun, dia ada 2 tahun. Untuk asasi, dia setahun je, 2 ke 3 semester. Alright? So untuk asasi pula, dia ditawarkan oleh universiti, diuruskan oleh pihak universiti. Mana-mana universiti lah dekat Malaysia ni. Dan untuk matrik, dia diuruskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan untuk matrik, boleh dikatakan anda akan masuk ke kolej matrikulasi dan laluan anda adalah ke ijazah sarjana muda. Habis je matrik, anda boleh apply untuk ijazah sarjana muda melalui UPU. Okey. Untuk asasi, anda juga boleh pergi ke ijazah sarjana muda. Memang laluannya adalah ijazah sarjana muda. Cuma asasi, anda nak sambung degree di universiti yang sama anda masuk asasi. Ataupun anda nak apply mana-mana universiti selain daripada universiti yang anda duduk dalam asasi tu. Okey, untuk matrik, insyaAllah student-student akan dapat allowance. Asasi, tak semua program-program asasi ataupun tak semua program yang ditawarkan oleh universiti untuk asasi ni ada allowance. Itu antara perbezaan yang agak tak jauh beza pun sebenarnya, sama je. Cuma kelebihannya nampaknya kepada kedua-dua ni adalah salah satunya adalah berkaitan dengan sambung ke ijazah sarjana muda. Itu perbezaannya. Semoga dapat memberi keputusan untuk anda nak tentukan nak masuk matrik ke ataupun asasi.